Geopark merupakan satu kawasan dengan keluasan bersesuaian, mempunyai sepadan jelas dan mengandungi beberapa tapak warisan geologi berkepentingan, kebangsaan, serantau atau antarabangsa. Geopark menekankan konsep pembangunan secara lestari tiga komponen utama, iaitu komponen fizikal, komponen pembangunan dan komponen pengurusan. Kawasan ini ditadbir oleh tiga pihak berkuasa tempatan, iaitu Majlis Bandaraya Ipoh, Majlis Daerah Batu Gajah dan Majlis Daerah Kampar. Konsep Geopark Lembah Kinta menetapkan sumber warisan ini bukanlah terhad kepada warisan geologi sahaja, tetapi juga warisan biodiversiti, arkeologi, sejarah, kesenian dan budaya. Gagasan Geopark menegaskan pentingnya meningkatkan taraf sosioekonomi warga dengan mengambil kira kekayaan khazanah warisan, antaranya pelancongan, sokongan pelancongan, pemeliharaan dan pendidikan. Kawasan Geopark Lembah Kinta merangkumi kawasan seluas 1,952 km persegi, meliputi dua daerah, iaitu daerah Kinta dan daerah Kampar. Justru itu, pengiktirafan Lembah Kinta sebagai Geopark kebangsaan akan memberi nilai tambah kepada ikonik pelancongan Perak. Dalam erti kata lain, Geopark Lembah Kinta boleh dijadikan sebagai pemangkin kepada aktiviti pendidikan, penyelidikan, ekopelancongan dan geopelancongan di negeri Perak. Selamat datang ke Kemasyhuran Lembah Kinta sebagai Geopark kebangsaan.